Okey, admin boleh bagi kesimpulan, ini adalah aplikasi buat duit yang terbaru yang senang untuk korang main kalau korang nak belajar buat duit tanpa ada guna modal, tanpa perlu jawab soalan, dan juga yang paling bestnya dia tak ada syarat tambahan untuk korang claim. Jadi kalau korang nak tahu aplikasi apa yang kita nak share hari ni, kenalah. So jadi siapa yang nak try, korang boleh tengok video ni sampai habis. Korang kena faham dulu macam mana cara nak buat duit dekat dalam aplikasi ni, cara nak withdraw, cara nak tukarkan dia apa semua kan. Nanti kalau dah faham baru korang try. And satu lagi, jangan lupa untuk join dekat dalam grup WhatsApp kita. Boleh tekan link dekat bawah video ni. Saya ada sediakan 4 grup yang korang boleh masuk. Pilih je mana-mana grup yang korang nak join. Masuk semua grup pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, jom let's go. So dia punya step yang pertama, siapa yang nak cuba, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Korang kena install dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas tu daftar menggunakan Facebook korang. Okey, lepas korang dah install, korang dah boleh terus guna apps ni guys. Okey, untuk kaedah pembayaran pula, dekat dalam aplikasi ni dia cuma ada bagi satu sahaja kaedah pembayaran, yang mana korang kena kumpulkan duit hijau untuk korang claim. Okey, untuk minimum withdraw, paling sikit korang boleh tebus 50 sen. Benda ni korang boleh claim setiap hari. Lepas tu korang boleh claim RM20, RM40, RM80 dengan RM120. Dan cara nak claim dia macam biasa, korang hanya perlu masukkan nombor telefon TNG korang dan juga nama korang. Cara nak isikan nombor telefon 6 tak perlu letak dekat depan. So cara nak dapatkan duit hijau pula macam mana? Korang boleh buat dia punya task. Korang kena main game. Game dekat tengah ni guys. Klik dekat bahagian play. And korang kena susun gambar mengikut lah. Korang kena susun 3 gambar yang sama. Contoh macam ni guys. So korang main je game setiap hari, bukan naikkan level lah. Korang main je game dia sampai nanti dah ada keluar coin dengan duit hijau. Lepas tu kalau nak claim, korang kena tengok iklan. Baru korang boleh claim korang punya coin dan juga duit hijau. Okey, kalau dia ada keluar macam ni, maksudnya korang boleh claim korang punya coin dengan duit hijau. Tapi kena tengok iklan, baru korang dapat claim. Kalau korang klik skip, korang tak akan dapat reward. Kalau nak claim, kena tonton iklan. Hehehe, apa benda aku cakap ni, ya Allah. Okey, lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi coin, korang boleh buat dia punya daily task dekat atas ni. Untuk daily task yang pertama, korang boleh main game. Korang kena susun puzzle tadi ataupun gambar tadi. Korang boleh dapatkan coin. Kemudian korang boleh tonton 2 video iklan. Korang akan dapatkan juga coin. Lepas tu korang kena susun korang kena hapuskan 300 blok. Korang akan dapat lagi coin. Dan yang dua dekat belah bawah ni, korang kena cabutan bertuah. Maksudnya korang kena main cabutan bertuah. Nanti korang klik je dekat sini. Dan yang bawah ni, korang kena main dekat dalam aplikasi ni selama 30 minit. Bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi 30 minit saja dia minta untuk korang main. Okey, lepas tu dia punya coin tu dia akan masuk dekat atas ni guys. Kemudian barulah korang guna coin ni untuk tukar dengan duit hijau korang. Macam tu lah. Faham tak guys? 129 coin bersamaan dengan RM2.35. Kalau 1290 coin bersamaan dengan RM24. Kalau 12,000 coin, korang akan dapat RM246. Dan kalau 50,000 coin, korang akan dapat RM1,000. So cara nak buat penukaran dia senang je guys. Korang pilih berapa ringgit yang korang nak tukar. Lepas tu klik je dekat bawah ni. Nanti dia akan pindahkan korang punya coin kepada duit hijau. Ataupun dia akan tukar korang punya coin dengan duit hijau. Lepas tu korang boleh withdraw korang punya duit. Pilihlah berapa ringgit korang nak claim. So saya try claim 50 sen guys. Nanti pilih korang punya TNG dekat bawah ni dulu. Masukkan nama korang dan juga nombor telefon TNG. Lepas tu klik button withdraw. So lepas dah claim, lepas dah berjaya sukses, korang tunggu dalam tempoh 24 jam. Kalau dah masuk nanti korang boleh check dekat dalam TNG korang. So saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh kejap. Okey, baru faham. Untuk 50 sen cuma boleh claim 2 kali je lah. Ni dia kata dah tak ada peluang guys. Bukanlah boleh claim setiap hari je. Ingatkan boleh claim setiap hari. Sebab hari tu saya dah pernah claim sekali 50 sen dekat video kita sebelum ni. Lepas tu saya claim hari ni sekali lagi 50 sen. So dah tak ada peluang. Maksudnya kita boleh claim 2 kali sahaja 50 sen. So, maksudnya untuk reward 50 sen kita cuma boleh claim 2 kali sahaja geng. Nanti korang boleh try lah cuba guys. Kalau berhasil, korang boleh hantar feedback dekat saya, okay? Dan satu lagi, jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Dan kalau korang nak try pakai aplikasi buat duit yang lain pula, yang lagi senang dari aplikasi yang ini, ada ke? Rasanya ada je aplikasi yang lagi senang dari yang ini. Korang boleh tengok dekat channel YouTube saya. Ataupun korang boleh dapatkan senarai aplikasi buat duit dekat saya guys. Okay guys, Assalamualaikum, semoga berhasil.